Pernah tak korang masuk mana-mana kawasan perkampungan, korang nampak macam ada satu meja ataupun ada satu meja yang meletakkan barang-barang niaga. Tapi tak ada owner dekat situ. Yang ada hanyalah barang-barang niaga, hanyalah barang-barang dagangan dan juga notes yang tertulis harga barang dan juga nota. Okey, sila masukkan duit di dalam tabung ini. Kalau korang pernah ternampak benda tu, contohlah korang nampak sayur ataupun buah, adakah korang bayar ataupun korang ambil, korang curi? Sebab, okeylah benda ni, sebab ada yang kata sebenarnya orang yang buat benda-benda macam ni, dia bukanlah kosong. Kalau kau cuba ambil barang tu tanpa membuat bayaran, dikhawatiri akan ada sesuatu yang ikut korang pulang. Sebab korang tak letak harga. Bagi melepaskan gangguan daripada makhluk tu. Atau adakah sebenarnya negara kita ni, penduduk dia, nilai integriti dia masih lagi tinggi. Sehingga masih ada lagi golongan yang percaya orang akan bayar kalau ambil barang-barang makan. Sebab mungkinlah pada kita barang makan ni akan jadi darah daging. So takkanlah kita nak makan tak bayar. Apa pendapat korang?